Hai kawan-kawan, sekarang saya nak pancur ini umpan roti. Okey. So roti ni kita akan campur yang salah satu jenis minyak. Ada minyak durian, pandan, bananas, strawberry dengan ini soya sauce. Okey. So first step, kita angkat kelapa parut 150 gram, campur salah satu jenis minyak. Okey, so sekarang saya pakai durian. Okey, konjang dulu. Kak, kena standby satu kain. Okey. Okey, 5 penutup. 1 2 3 4 5. Tutup balik. Kita angkat plastik tetap, tapi ikat dulu. Macam ni dalam plastik bag. Tekan pancur langsung dulu sama kelapa parut. Okey, nampak suara rata. Kita taruh tepi dulu. Angkat roti. Roti tawar ni satu bag lebih kurang 400 gram. Potong daru. Lebih kurang 1 cm.
Okey, sudah siap potong dahulu. Okey, tengok roti ni yang ada tak beda ni, kasih potong lagi. Okey, macam ni sudah siap. So tadi kita punya ini minyak durian sudah campur sama kelapa parut 150 gram minyak parut. Okey, sudah rata. Kita bukakan. Lepas tu masukkan semua. Yang untuk satu bag lah. Ini 5 penutup minyak durian 150 gram kelapa parut, campur rata, campur sama roti. Kasih ratakan. Okey, macam mana kita mau kasih ratakan? Okey. Kita jangan pakai tangan lah. Kalau pakai tangan kotor sikit. Kita boleh masuk dalam tong konjangan macam ni. Lepas tu kita taruh 5 minit lagi. Lepas 5 minit kita konjang lagi. Okey, sekarang soal lepas 5 minit kita akan konjang lagi. Masih dirata. Macam mana kita tengok dia sudah rata? Okey, you tengok roti dia warna sudah beda. Roti dia warna sudah beda. Dia sudah rata. Okey. Simpan lebih kurang setengah jam macam ni sudah boleh pakai. So sekarang saya lepas setengah jam. Okey, kita buka. Kita tengok ini roti sudah rata sama minyak durian. Okey. Lepas tu macam mana kita guna umpan ni? Kita ada selia macam spring. Okey. Macam mana kita kepalkan? Kita angkat roti 5 keping 5 biji. Okey. 1 2 3 4 5. Masuk sekali. Okey, cantik, pijak sikit. Sama step 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Pusing sekali. Sekejap. Okey. Tengah spring sini kita ambil roti, teparkan. Okey, tengok macam ni. Sikit. Ambil lagi. Terus ambil lagi. Terus
asal lekat sudah, jangan kuat, terlalu kuat, nanti tak pecah, ikan tak datang makan. Okey, macam ni. Satu cara lagi, pakai 2 mata kain. Okay. Sama juga step 1, 2, 3, 4, 5. Lebih sikit, mata besar. 2, 3, 4, 5, 6. Cantik Lepas tu kita ambil roti, bungkus 1 mata kain. Ini tangan angkat. Okey. Tekan. Okey, siap. Thank you very much.